Okey geng, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton channel aku. Aku mengucapkan selamat datang dan kalau siapa yang baru masuk, korang boleh subscribe channel aku. Dan kalau korang minat dengan video aku, korang boleh tekan butang like, tanda sokongan terhadap aku. Dan insyaAllah aku akan cuba ulaslah benda-benda yang terjadi kat Malaysia ni. Dia lebih kepada vlog random dan isu semasa. Dan kalau kau suka, kau tekan butang like dan aku akan cuba beri pendapat dan pandangan aku lah apa yang terjadi kat Malaysia ni. Okay, setup macam biasa. Biasalah geng, tak ada kamera. Belum ada rezeki nak beli kamera. InsyaAllah ada rezeki, aku akan beli. InsyaAllah, jangan risau. Okay geng, apa isu hari ni? Tak ada isu apa pun. Okay, macam biasalah. Orang kata setelah kita straight to the point, yang masalah isu warga Rohingya tu, saudara kita lah si Awi tu, akhirnya dia dah buka mata masyarakat kita dekat Malaysia ni betapa, orang kata apa, betapa teruknya perangai dia orang yang buat kekotoran dekat tempat ni lah, area Selayang tu lah kan. Kalau dia tak buat, siapa nak buat? Tak ada orang yang kata seberani dia lah. Tapi tu kak, dia nak buat ni kena ada risiko. Risiko ni macam-macam lah, sebab kita tak tahu tempat dia macam mana, kita tak tahu situasi dia, dan kita tak tahu apa ancaman yang akan datang dekat dia, sebab dia pun tengah buat liputan dekat Selayang kan. Macam semalam tu dah kecoh lah, dah termasuk dalam program 999. Baru terbuka mata, kau nampak tak? Baru terbuka mata untuk diorang nak datang siasat apa yang berlaku dekat area Selayang tu. Okey geng, ni aku punya pandangan aku. Kau tahu tak apa yang paling sedih dalam isu-isu ni pasal Rohingya ni? Tahu tak apa yang paling sedih sekali? Aku sedih sebab apa tau? Sebab ada di kalangan masyarakat kita atau rakyat Malaysia kita ni, yang paling sedih sekali ialah, aku rasa korang mungkin tahu kot kan, rasuah tu biasa, tak tuduh. Suapan tu perkara biasa, aku tak tuduh, mungkin ada. Yang paling sedih bagi aku, pandangan aku yang paling sedih sekali ialah pengkhianatan. Paling sedih, unsur-unsur khianat. Itu paling sedih geng. Sedih lah geng, betul lah. Aku tak tahu betul ke tak, tapi aku rasa yang bela diorang semua ni, yang bela warga-warga Rohingya ni, bukan orang lain pun, orang Malaysia juga. Warga negara Malaysia yang terima, orang kata, habuan anggaran puluh ribu, ratus ribu, berjuta. Disebabkan habuan tu, puak-puak Rohingya ni bermahajela kat tempat kita. Kau nampak tak? Sedih tu, sedih cakap. Tak sangka lah. Yalah, kita bukan nak cakap kita ni baik, tak. Memang zaman sekarang ni perlukan duit, betul. Tak dinafikan zaman sekarang ni memang perlukan duit. Tapi bila dah, orang kata dah jadi sampai khianat ni, yang boleh mencemarkan imej negara kita Malaysia ni, bagi aku sedih lah. Sedih, betul. Yang terima duit orang-orang kita juga. Bukan orang kita, maksudnya warga negara Malaysia juga, yang terima habuan yang terlalu banyak, sanggup ambil puak-puak Rohingya ni, dia orang bela. Sebab tu bila kita nak ambushkan apa, mesti ada penjaga. Sepatutnya yang penjaga tu backup rakyat kita, bukan backup si puak Rohingya tu. Sepatutnya lah tapi disebabkan habuan, disebabkan wang ringgit, kabur mata. Beri kebebasan dekat puak-puak Rohingya ni. Untuk pengetahuan korang aku cakap korang sikit kita semua ni dalam Malaysia ni, jangan tumpu dekat Selayang je. Kalau tempat-tempat korang ada markas-markas Rohingya ke apa, korang bolehlah viralkan dalam sosmed kan, dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, atau dekat thread ke kan. Korang viralkan, bukan setakat kita tumpu kat Selangor. Kita tumpu kat tempat lain. Contoh, bukan setakat Selangor, kita ambil satu contoh dekat Penang ke, start pada Penang, kita simplekan lah. Start pada Penang sampai ke Johor.
Mana yang ada markah-markah puak-puak Rohingya ni, kalau kau nampak ada kelibat apa, bukan niat kita bukan nak kacau dia orang, tak. Kita cuma nak viralkan apa perbuatan dia orang kat situ. Cuma viralkan. Bukan nak ajak bergaduh, tak. Kalau korang tak berani, jangan buat. Tapi cuma itu rakam. Kat mana lubuk-lubuk dia orang ni. Sebab kita tahu kat Malaysia ramai. Pelarian-pelarian Rohingya ni ramai kat Malaysia. Jadi kalau korang dekat tempat korang, contoh kalau kau kat Kedah, cari area Kedah, kat mana puak-puak Rohingya ni, atau dekat Penang. Cari puak-puak dekat area Penang ni, mana lubuk dia orang. Penang ke, Langkawi ke, Kedah ke, mana lagi? Perak ke, Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Johor, ataupun termasuk Sabah Sarawak. Tapi Sabah Sarawak tak tahu ada ke tak. Kalau ada, korang cuba viralkan. Betul tak kat situ ada perkampungan Rohingya ataupun apa? Ni lah, dia orang punya lubuk lah. Kita jangan tumpu kat Selangor sebab ya semalam atau kemarin memang ada kecoh dekat Selangor sebab saudara kita si Awi dia orang dah viral kat tempat tu. Jadi kalau korang kat tempat lain, cuba korang rakam. Ada tak puak-puak Rohingya yang orang kata tinggal kat tempat tu. Kalau ada, korang boleh viral apa dia orang buat, apa dia orang punya aktiviti. Bukan nak ambush. Kalau nak harapkan pihak berkuasa atau mana-mana agensi, mungkin tak jalan, mungkin lah kan. Cuba kalau korang ada kalau korang ke tempat tu, tengok kat berdekatan atau jauh-jauh sikit ke, ada tak puak-puak Rohingya yang tempat lain selain Selayang atau Selangor ni. Jadi kau nampak dah terbuka mata rakyat Malaysia betapa orang kata apa, betapa kotornya dia orang punya kehidupan. Lepas tu dengan perniagaan boleh buat sesuka hati, tampal dia orang punya kedai dengan logo. Bukan logo, maksud aku tulisan menyamak apa semua kan. Kita tak tahu macam mana pihak-pihak agensi lain boleh lepaskan. Dan semalam pun aku ada terbaca satu artikel, Majlis Perbandaran Selayang atau MPS baru nak tubuhkan skuad untuk untuk pantau atau siasat puak-puak Rohingya ni. Baru nak tubuh. Benda tu dah bertahun lama dah, berpuluh tahun dah bersama aku sekolah lagi. Kau nampak tak? Dah terbuka mata orang. Habis sebelum ni tak tubuh ke? Macam tu lah cerita. Aku tak nak berlibat mana pihak. Benda ni kita tak tahu kan. Kita tak tahu sama ada tuduhan ni benar atau tidak. Sekarang pun nak tubuh. Kalau tak kerana si Awi tu dengan dia punya kru-kru tak buat liputan tu, seluruh masyarakat Malaysia tak tahu. Memang tak tahu kan. Jadi kita orang kata apa, ucapkan terima kasih lah kat saudara kita si Awi tu. Dia dah hebohkan segala perangai-perangai yang teruk terhadap puak-puak Rohingya ni kan. Dia macam ni kan, kita bukan nak kesian kat diorang, tak. Tapi puak-puak diorang bila dah terlampau bermahajalela, dah dia melampau. Betul. Kita duk bayar cukai ni, demo senang buat suka hati buat kedai apa semua. Dengan ada pula kat apa UNCL benda tu kan. Orang kata tak boleh sampai diberi kebebasan macam tu. Tak elok lah Sebab ini negara kita. Ini negara Malaysia. Bangla pun yang menetap kat Malaysia pun nak sangat balik negara diorang, tak nak duduk sini. Dia bukan nak sokong Bangla, korang jangan salah faham. Dia orang pun kerja sini, cukup time dia balik. Tak ada masalah, tak buat masalah. Tapi macam puak-puak Rohingya ni, dah duduk sini, menetap sini, siap nak minta rumah lagi. Kepala otak dia ingat ni negara dia ke kan. Sepatutnya demo yang patut perjuang kat tu, kat negara dia menyamar tu, bukan kat Malaysia. Kalau tidak, orang kata pahlawan-pahlawan dulu berjuang bermati-matian, orang kata nak mendekat kemerdekaan daripada penjajah. Tapi dia orang ni bila dah terlalu ramai kat Malaysia ni, jadi macam naik kepala. Nak minta orang kata hak keistimewaan. Tak boleh macam tu. Tak boleh lah kan. Negara Malaysia ni ada undang-undang. Walaupun undang-undang Malaysia teruk, tapi kita masih ada undang-undang yang patut diikut. Jadi itu juga liputan liputan program 999 nak bongkarkan segala isu masalah yang berada kat Selayang tu. Dan kita tahu kan, kita tengok pun dia dah jumpa beberapa orang tempatan sampai disebabkan puak dia orang penuh, ada segelintir penduduk dekat
Area lain tu terpaksa pindah sebab puak ni terlalu ramai. Sangat ramai dengan apa, kekotorannya, dengan ini, dengan cui tu, dengan macam-macam lagi lah. Kalau nak ikut susunan dia banyak. Banyak kan. Tu juga macam aku cakap sekali lah, ucap terima kasih kepada Bro Awi ya. Aku tahu Awi je. Tak tahu sangat dia punya background, tapi aku tahu Awi lah. Selalu tengok thread, selalu baca apa semua kan. Jadi itu juga apa, kepada masyarakat-masyarakat kita yang kat luar sana dan kepada penonton-penonton channel aku, macam aku cakap tadi, kita jangan fokus dekat area Selangor, kita fokus ke tempat lain. Tak kisah mana-mana. Selain Selangor, kat mana lagi ada? Perak ke? Penang ke? Melaka. Kalau korang jumpa lubuk-lubuk ni, cuba orang kata tangkap gambar, viralkan dalam sosmed. Tak kisah dalam Facebook ke, dalam Instagram ke, dalam mana-mana platform, cuba korang viral. Betul tak situ tempat apa pendapatan warga-warga Rohingya? Maknanya kalau in case kalau ada sekalipun, kalau ada, kita tak tahu siapa yang beri mereka kelulusan. Itu yang masalah. Siapa yang beri mereka kelulusan? Tinggal kat situ, macam mana cara dia buat, dokumen komplit ke tak kan. Cuma yang aku pelik kan, punya banyak negara Asia dekat Malaysia ni, Malaysia juga dipilih. Aku pelik betul lah cakap. Apa yang baik sangat dekat Malaysia ni. Tapi ada yang kata Malaysia orang baik. Yelah, bila orang baik-baik, mereka ambil kesempatan. Pijak kepada kita. Jadi macam tak seronok lah, tak seronok. Punya banyak negara lain, pergilah negara lain kan. Kenapa nak datang Malaysia? Lepas tu apa nama, itu lah cakap tadi. Yang paling sedih sekali tu lah, unsur-unsur khianat. Bagi aku ni pendapat aku bila ada unsur khianat ni, orang yang khianat pasal negara kita ni, sepatutnya lah hukuman dia ni baik bunuh lah. Gentle aku cakap. Siapa yang belot pada negara, khianat pada negara ni, seelok-elok baik kita buat hukuman bunuh. Buat sebab menyusahkan orang. Ni contoh lah. Andai kata kita nak pergi berperang semua dengan musuh. Dalam berperang tu, kadang kita pelik kenapa musuh boleh tahu lubuk kita. Contoh. Tengah berperang dengan musuh-musuh lain, musuh boleh tahu lubuk kita, musuh boleh tahu dokumen kita, dan musuh boleh tahu rahsia kita. Dari mana datang semua rahsia tu? Semuanya daripada pengkhianatan yang belot pada negara ni. Sepatutnya orang yang belot negara ni sepatutnya dihukum bunuh, sepatutnya lah kan. Tapi aku percaya undang-undang macam tu takkan wujud sebab benda ni melibatkan kematian kan. Jadi mana tak wujud lah. Kesian. Aku cakap orang Malaysia kita jadi pengkhianat disebabkan habuan wang ringgit yang dibayar ratus ribu, puluhan ribu, berjuta, sanggup bawa masuk warga Rohingya yang orang kata yang menyusahkan masyarakat kita semua. Bagi aku sedih lah. Itu paling sedih lah, unsur khianat pada negara kita. Jadi aku bukan nak minta kesian dekat dia orang ni. Bila kita kesian, dia orang naik kepala, apa kau ajar. Banyak aku tengok video-video yang duk ludah, minta sedekah tak dapat. Ada satu video yang aku tengok, aku tak tahu betul tak kan. Satu video, dia tulis dekat situ, kanak-kanak Rohingya. Ada lebih kurang 4-5 orang kot. Dia tengah minum, lepas tu budak-budak dah masuk, dia rampas air tu. Bagi aku kau ajar tu. Memang kau ajar. Kalaulah aku dekat tempat orang tu, boleh jadi keempat-empat budak yang buat macam tu, mesti ada patah gigi. Aku buat. Confirm. Sebab terlampau kau ajar dan tak ada adab. Tadi aku tengok video tu dekat thread. Aku baca komen, lepas tu aku scroll tengok kat thread ni. Kau ajar dia masuk satu kedai makan ni, orang tu tengah minum, dia rampas minuman air tu. Tapi aku tak pasti rakaman tu betul atau tidak sebab isu ni kan tengah panas. Aku tak tahu lah, mungkin kalau betul memang kau ajar. Kalau tak betul, aku minta maaf sebab dia pepandu pada video tu. Jadi itu je cakap. Kita ni sebagai rakyat Malaysia ni, yang orang kata nak sambut hari kemerdekaan ni kan,
orang kata sama-sama lah jaga negara kita, sama-sama kita bersatu banteras puak-puak Rohingya yang orang kata semakin bermahajalela. Dan kalau boleh lah, kalau boleh minta kepada kerajaan yang sekarang kerajaan sekarang ni yang ditadbir oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, berbincanglah kabinet masuk. Ini bukan masalah politik ini cadangan. Tak ada guna masalah politik. Berbincanglah dengan kementerian lain. Bawa ada orang balik ke Myanmar. Dengan kata nak bawa balik kan, anggaran berapa ribu RM5,000 lah. RM5,000 ke RM50,000 lebih kurang macam tu lah. Berbincanglah kabinet hantar orang balik. Tapi tu apa soalannya, aku tak tahu betul atau tidak. Adalah 2-3 orang menteri yang orang kata belum bersedia nak hantar apa semua. Belum bersedia nak hantar sebab apa? Apa yang diorang sayang sangat dekat puak-puak ni? Aku ni tak faham lah. Dia tak tahu ke masyarakat kita dah kena tindas diorang ni? Sampai padang pun diorang ambil. Nak main taman permainan pun rasa risau. Ya, takut kita macam anak kecil nak bawa diorang bermain. Risau kena cantas ke kenapa, kita tak tahu kan. Aku tak faham kenapa menteri, ada 2-3 orang menteri yang aku tahu lah kan, tak tahu betul tak. Dia ni sayang sangat dengan puak Rohingya. Aku tak tahu kenapa. Orang dapat suapan dia kan. Bukan nak tuduh, tak tuduh pun. Ada dapat suapan ke? Ada dapat ulu duit ni rasuah ke apa kan? Kita tak tahu Kita tak tahu bukan nak tuduh doang Punya sayang sangat dengan puak R ni. Sampai nak hantar balik pun nak kena fikir. Hantarlah balik. Tanah air diorang dekat Myanmar. Bukan kat Malaysia ni. Ini tanah air kita. Orang dulu berjuang bermati-matian nak merdekakan tanah kita. Bukannya diorang tu. Kan? Dia sampai nak simpan dan nak apa aku cakap. Aku tak faham lah. Sumpah aku tak faham. Apa yang bermain dekat fikiran aku tak tahu. Kalau diorang simpan, untuk apa? Nak tahu itu je. Diorang simpan untuk apa? Pok-pok R ni. Apa tujuan diorang simpan? Mesti ada sebab. Mana boleh suka simpan? Tak boleh. Kan? Ini negara kita. Lagi diorang simpan, lagi banyak pelarian-pelarian yang akan masuk ni. Percaya je kat aku. Sebab dia tahu Menteri Malaysia Menteri Malaysia simpan diorang. Dapat info dekat negara sana. Mesti diorang terkejut. Ni Menteri simpan Port Rohingya ni. Kenapa ada sebab? Alah berlambak tongkang dekat tepi laut masuk. Kan? Jadi aku semacam tak seronok. Aku tak faham kenapa menteri macam tu kan. Jadi kerajaan sekarang yang ditadbir oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, bolehlah bincang mana-mana menteri kabinet masalah Rohingya ni. Rakyat dah terbuka mata sekarang ni kan. Korang buat apa kan? Macam itulah kan. Apa agensi keselamatan buat? Sampai aku tengok kat Facebook, dok kata maritim jaga perairan laut semua. Kalau maritim jaga, takkanlah kapal tongkang dapat masuk dengan Malaysia. Cakap, diorang kau macam mana kan? Bukan nak salahkan diorang, tak faham. Mungkin diorang terima arahan, kita tahu. Orang-orang bawahan pegawai terima arahan orang atas kan. Tapi itu je kak. Kita bukan tak percaya agensi keselamatan, kita percaya. Tapi cuma kita pelik macam mana setiap sepadan negara kita ni dah dikawal oleh agensi keselamatan. Macam mana puak terlepas? Itu je persoalannya kan. Macam ayat yang semalam ni. Ayat semalam kemarin ada satu ayat kan, aku pernah beritahu video sebelum ni. Kita tunjuk aset canggih-canggih aku semua. Datang Rohingya dengan perahu tongkang, lepas masuk Malaysia. Jadi ayat tu bagi aku agak mendalam, agak orang kata memalukan, ibarat macam menyindir agensi yang ada sekarang ni. Jadi macam tak seronok. Sebab kita hidup dah damai kan. Tak nak orang kata di masa akan datang berlaku dekat anak cucu cicit kita yang bila dah bergaul dengan pok doang ni kan. Jadi tu je kak, harap Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau video aku sampai lah kan. Kalau video aku sampai, kena fikir fikir jalan sebab rakyat dah menyampah ni. Gentle je kak, rakyat dah cukup muak dengan bangsa-bangsa sekarang ni. Memang dah orang kata terlampau penuh sikap kurang ajar, buka kedai sewenang-wenangnya, bawa kereta tak ada lesen apa semua kan, bebas ke sana sini. Bagi aku macam tak boleh. Negara Malaysia ada undang-undang. Walaupun undang-undang teruk, tapi kita masih berpegang pada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang kat Malaysia ni,
akan jadi jahanam dari segi masyarakat. Memang akan jadi jahanam. Jadi minta tolong kepada kerajaan sekarang, buatlah sesuatu sebab rakyat dah sabar. Kalau agensi lain tak nak buat kerja tak apa, biar rakyat yang buat kerja sebab kita tak tahu lah, mungkin agensi lain ada masalah lain, kita tak tahu lah, atau ada masalah suapan ke, kita tak tahu. Aku tak tuduh, jangan salah faham. Aku tak tuduh, aku tak fitnah, tapi mungkin ada unsur-unsur suapan apa semua, kita tak tahu. Jadi aku harap pihak kerajaan bertindak dengan segera. Bertindak dengan segera, cari jalan penyelesaian, cepat-cepat hantar balik. Itu je, cepat-cepat hantar balik ke negara diorang. Dan kepada saudari kita Pro Awi tu orang kata ucap terima kasih sebab dah bongkar segala rahsia-rahsia, bukan rahsia, dah bongkar segala masalah Rohingya yang berada dekat Selayang tu. Dah terbuka hati, dah terbuka mata masyarakat kita yang sedang berlaku dekat Selayang tu. Lepas tu video aku ni yang terakhir ni aku cakap kepada pengkhianat negara, harap korang insaf, betul. Kalau korang sayangkan negara korang, sayangkan nama Malaysia, udahlah nak seruduk warga Rohingya ni atau nak menyebelahi diorang, betul. Udah, tolonglah. Orang kata jangan jadi baruah, jangan jadi pembelot. Ni negara Malaysia, kita jaga Malaysia ni dengan baik supaya negara Malaysia dipandang tinggi oleh orang asing dekat luar sana kan. Jangan jadi pembelot. Bahaya tu. Kalau jadi pembelot ni atau pembelot, baruah atau khianat, sangat-sangat bahaya. Sumpah bahaya. Terus terang aku cakap kau, daripada kita nak bunuh musuh, sebelum kita nak bunuh musuh, kita bunuh pengkhianat dulu. Sebab pengkhianat dia yang kita boleh buat kita kalah. Kalau ada pengkhianat, ada baruah atau sebaiknya, disebabkan ada orang ni, kita akan jadi kalah. Betul juga. Betul aku cakap, sebab segala maklumat akan dibocor kepada musuh dan musuh akan cari jalan nak musnahkan kita. Sebab ada pengkhianat ni. Memang bahaya geng, sangat bahaya. Okey geng, aku tak ada apa nak cakap banyak. Nak ucapkan terima kasih kepada Bro Awi dan liputan media 999 yang dah huraikan segala permasalahan yang berada dekat Selayang tu. Dan macam aku cakap tadi, kalau korang tinggal di tempat lain, selain Selangor, Perak ke, Melaka ke, Penang ke, Kedah ke, kalau ada pendapatan geng-geng Rohingya cuba viralkan, masuk dalam sosmed, buka mata kerajaan sekarang atau menteri-menteri lain, tengok apa yang terjadi kat situ, perkampungan apa yang mereka buat. Lepas tu tengok majoriti penduduk itu berapa ramai kan. Tapi itu cakap, harap mereka terbuka mata, harap kerajaan sekarang ni lah sedarlah apa yang berlaku sekarang yang dekat Malaysia ni tentang warga Rohingya ni. Okey lagi yang setakat ini saja video aku untuk kali ini. Aku terus nak ulas panjang. Dan insyaAllah kalau ada video-video lain aku akan masuk. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada penonton aku. Dan kalau korang ada komen apa-apa, korang boleh komen kat bawah. InsyaAllah kita berkongsi pandangan dan berkongsi pendapat. Dan kepada yang tekan butang like kepada video aku ucap terima kasih. Dan kalau boleh nak viral lah, tak ada masalah pun. Kita ini sebagai pandangan, ini ulasan aku kan. Jadi kalau korang rasa video aku ni menarik untuk masyarakat kita, boleh kongsi, tak ada masalah. Kita berkongsi pendapat. Okey guys, setakat ini saja video aku untuk kali ini. Dan insyaAllah ada rezeki lain, aku akan buat video yang terhangat terkini. Dan kita jumpa lagi di next video, insyaAllah. Assalamualaikum.